Berhati-hatilah berdiri di lebuh raya. Diana berharap dapat meninggalkan tempat kerja pada pukul 5 pagi untuk sampai ke ladang tepat pada waktunya untuk makan malam. Dia cuba menyembunyikan perasaan sebenarnya apabila, pada pukul 4.37 pagi, timbalannya, Phil Haskins, menyerahkan dokumen 12 halaman yang rumit yang memerlukan tanda tangan pengurus sebelum menghantarnya kepada pelanggan. Haskins, tanpa teragak-agak, mengingatkannya bahawa mereka telah kehilangan 2 kontrak yang serupa minggu itu. Hari Jumaat tidak berbeza. Telefon akan dibisukan pada tengah hari, dan sebaik sahaja dia fikir dia boleh pergi. Surat kuasa wakil akan tiba di mejanya. Sekilas pandang, Diana menyedari dia tidak akan dapat pergi sebelum pukul 6 pagi. Tanggungjawabnya sebagai seorang ibu tunggal dan ketua sebuah syarikat kecil tetapi berkembang maju di bandar London bermakna waktu rehat pada siang hari sangat jarang berlaku. Jadi setiap 4 minggu, apabila anak-anaknya, James dan Caroline, melawat bekas suaminya, Diana cuba meninggalkan pejabat sedikit lebih awal daripada biasa untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas hujung minggu. Dia membaca halaman pertama dengan perlahan, membuat beberapa suntingan. Mengetahui bahawa sebarang kesilapan yang dibuat dalam keadaan tergesa-gesa pada petang Jumaat boleh menyebabkan penyesalan pada minggu-minggu akan datang. Dia melirik jam di mejanya sambil menandatangani halaman terakhir dokumen itu. Jam menunjukkan pukul 5.51. Diana mengambil beg bimbitnya, pantas menuju ke pintu dan melemparkan kontrak itu ke atas meja Phil, tanpa bersusah payah mengucapkan selamat berhujung minggu kepadanya. Dia mengesyaki kertas-kertas itu telah tersimpan di atas meja Phil sejak pukul 9 pagi. Dan menahannya sehingga pukul 4.37 pagi adalah satu-satunya cara dia boleh membalasnya selepas Phil dinaikkan pangkat menjadi ketua jabatan. Setelah sampai di lift, dia menekan butang untuk garaj bawah tanah, menjangkakan kelewatan itu mungkin akan menambah 1 jam perjalanannya. Dia melangkah keluar dari lift, berjalan ke Audi besarnya, membuka pintu, dan melemparkan beg tangannya ke tempat duduk belakang. Ketika dia keluar ke jalan, lalu lintas senja hampir serentak dengan pejalan kaki yang memakai sut berjalur pin, seperti semut pekerja, bergegas ke terowong terdekat untuk menaiki tiub. Dia menghidupkan radio, dan berita pukul 6 bermula. Fikiran Diana mula melayang. Semasa keretanya perlahan-lahan melalui Russell Square, dia mula memikirkan hujung minggu yang akan datang. Lebih setahun telah berlalu sejak John memberitahunya bahawa dia telah bertemu wanita lain dan mahu bercerai.
Dia masih tertanya-tanya mengapa dia tidak lebih terkejut, atau sekurang-kurangnya marah, dengan ketidaksetiaannya, memandangkan mereka telah berkahwin selama 7 tahun. Dia harus mengakui, masa yang mereka habiskan bersama semakin berkurangan sejak dia menjadi pengurus. Mungkin hakikat bahawa 1/3 daripada orang yang berkahwin di Britain kini sama ada bercerai atau berpisah menumpulkan perasaannya. Ibu bapanya tidak dapat menyembunyikan kekecewaan mereka. Tetapi pada masa itu mereka telah berkahwin selama 42 tahun. Perceraian itu berjalan agak lancar. John akur dengan kebanyakan permintaannya, walaupun John kurang kaya daripada Diana. Yang mungkin merupakan salah satu masalah mereka. Diana mengekalkan apartmennya di Putney, Audi besarnya, dan 2 anaknya, yang dibenarkan John temui sebulan sekali pada hujung minggu. Dia menjemput mereka dari sekolah pada awal petang dan, seperti biasa, mengembalikan mereka ke apartmen di Putney sekitar jam 7 malam pada hari Ahad. Diana sedaya upaya cuba untuk tidak keseorangan di Putney tanpa mereka. Walaupun dia sering merungut tentang membesarkan 2 orang anak tanpa seorang bapa. Dia sangat merindui mereka sebaik sahaja mereka hilang dari pandangannya. Dia tidak pernah mempunyai teman lelaki atau hubungan santai. Tiada seorang pun daripada kaki tangan kanannya yang pernah melangkaui jemputan makan tengah hari. Mungkin kerana hanya 3 daripada mereka yang bujang, dan ada sebab yang baik. Satu-satunya lelaki yang dia boleh temui menjelaskan bahawa dia hanya mencari hubungan santai, bukan hubungan yang serius. Walau apa pun, Diana telah lama menyedari bahawa untuk dianggap serius sebagai CEO wanita pertama syarikat itu, dia perlu bersedia untuk hubungan romantis di tempat kerja, tidak kira betapa sekejap atau sekejap, untuk berakhir dengan kesedihan. Dia menganggap lelaki sangat remeh. Hanya perlu satu kesilapan untuk seorang wanita serta-merta dilabel sebagai perempuan jalang. Selepas itu, semua lelaki lain dalam kumpulan itu sama ada mengejeknya di belakangnya atau melayannya dengan tidak hormat sepenuhnya. Diana berkerut dahi ketika dia berhenti di lampu isyarat yang lain. 20 minit telah berlalu, dan dia hanya memandu beberapa batu. Dia membuka ruang sarung tangan dan mencari pita kaset dalam gelap. Dia menemui satu dan memasukkannya ke dalam slot. Dia tersenyum dan teringatkan Daniel ketika lampu bertukar menjadi hijau. Dia dan Daniel pernah belajar ekonomi di Universiti Bristol pada awal 1980-an dan berkawan, bukan pasangan kekasih. Kemudian Daniel bertemu Rachel, yang datang setahun kemudian, dan Daniel tidak lagi memandang wanita lain sejak itu.
Mereka berkahwin pada hari Daniel tamat pengajian. Dan selepas pulang dari bulan madu mereka, Daniel mewarisi ladang bapanya di Bedfordshire. Mereka mempunyai 3 orang anak, seorang demi seorang. Daniel dan Rachel telah berkahwin selama 12 tahun. Dan Diana yakin mereka tidak akan mengecewakan ibu bapa mereka walaupun dengan sedikit pun perceraian. Walaupun mereka yakin bahawa Diana menjalani kehidupan yang mengujakan dan berjaya, dia sering iri hati dengan kehidupan mereka yang tenang dan sederhana. Dia kerap dijemput untuk menghabiskan hujung minggu bersama mereka di luar bandar. Tetapi dia hanya menerima 1 daripada 2 atau 3 jemputan Daniel, bukan kerana dia tidak lagi mahu menyertai mereka, tetapi kerana selepas perceraian, dia tidak mahu menikmati layanan mesra mereka. Walaupun dia menyukai pekerjaannya, minggu lalu sangat menyedihkan. Dia telah kehilangan 2 kontrak. James telah dibuang dari pasukan bola sepak sekolah. Dan Caroline tidak berhenti memberitahunya bahawa ayahnya bersetuju dengannya menonton TV sedangkan dia sepatutnya membuat kerja rumahnya. Lampu isyarat yang lain bertukar merah. Diana mengambil masa hampir sejam untuk memandu sejauh 7 batu keluar dari bandar. Dan apabila dia sampai di jalan 2 lorong pertama, dia melirik papan tanda A1 bukan untuk mengetahui hala tujunya, tetapi kerana kebiasaan, dia tahu setiap meter jalan dari tempat kerjanya ke ladang. Dia cuba memecut, tetapi mustahil. Kedua-dua lorong itu masih tersumbat. Dia terlupa untuk membawakan mereka hadiah. Fikirnya lagi, Daniel dan Rachel selalu memberinya hadiah. Dia tertanya-tanya adakah dia patut membeli sesuatu di sepanjang jalan. Tetapi kemudian teringat bahawa satu-satunya tempat di sepanjang jalan ke ladang itu ialah stesen minyak. Dan dia tidak boleh membawakan mereka sekotak coklat lagi yang tidak akan pernah mereka makan. Menghampiri bulatan yang menuju ke lebuh raya A1, dia mencapai kelajuan 50 km/j buat kali pertama. Dia mula berehat, membiarkan fikirannya melayang mengikut alunan muzik. Tiba-tiba, tanpa amaran, dia merasakan satu kejutan. Walaupun dia segera menekan brek dengan kuat, sudah terlambat. Terdapat satu ketukan samar pada bampar hadapan, dan kereta itu tersentak sedikit. Seekor makhluk hitam kecil meluru ke laluannya, dan meskipun dia bertindak pantas, dia tidak dapat mengelaknya. Diana membelok tajam ke lorong kecemasan dan segera berhenti. Tertanya-tanya adakah haiwan itu terselamat. Dia perlahan-lahan berjalan kembali ke tempat dia fikir dia telah melanggarnya. Ketika kereta memecut laju, kemudian dia melihatnya, terbaring di bahu berumput.
Ia adalah seekor kucing yang telah melintas jalan berpuluh-puluh kali. Dia keluar dari kereta dan berjalan ke arah mayat yang tidak bernyawa itu. Diana tiba-tiba berasa loya. Dia sendiri mempunyai 2 ekor kucing, dan dia tahu dia tidak akan dapat memberitahu anak-anaknya apa yang telah dia lakukan. Dia mengambil haiwan yang mati itu dan meletakkannya dengan berhati-hati di dalam parit di tepi jalan. "Saya sangat menyesal," katanya, berasa sedikit bodoh. Kemudian dia melihatnya buat kali terakhir sebelum kembali ke keretanya. Ironisnya, dia memilih Audi kerana ciri keselamatannya. Dia kembali ke dalam kereta dan menghidupkannya. Mendengar suara di radio yang masih membisikkan fikirannya tentang lelaki. Dia mematikan rakaman dan cuba berhenti memikirkan kucing itu. Menunggu lalu lintas menjadi perlahan cukup lama untuk dia kembali dengan berhati-hati ke lorongnya yang bergerak perlahan. Dia akhirnya berjaya. Tetapi dia masih tidak dapat melupakan imej kucing mati itu dari kepalanya. Diana memecut kembali ke 50 apabila dia tiba-tiba perasan lampu hadapan kereta di belakangnya menyinari tingkap belakangnya. Dia mengangkat tangannya dan melambai di cermin pandang belakang. Tetapi cahaya itu masih membutakannya. Dia memperlahankan kereta untuk membiarkan kereta itu lalu. Tetapi pemandu itu seolah-olah tidak menyedarinya. Diana mula mengesyaki ada sesuatu yang tidak kena dengan keretanya. Adakah salah satu lampu hadapan rosak? Adakah terdapat banyak asap yang keluar dari egsos? Atau adakah dia memutuskan untuk memecut dan meninggalkan sedikit ruang di belakang, tetapi akhirnya hanya beberapa meter dari bumper? Dia cuba melihat pemandu melalui cermin pandang belakang, tetapi silau itu menyukarkan untuk melihat. Ketika matanya menyesuaikan diri dengan kegelapan, dia dapat melihat siluet sebuah truk hitam besar yang sedang menghampiri dan, fikirnya, seorang pemuda di belakang stering. Dia kelihatan sedang melambai ke arahnya. Diana memperlahankan kenderaannya lagi ketika dia menghampiri bulatan seterusnya, memberinya peluang yang sempurna untuk memotongnya di lorong keluar. Tetapi dia sekali lagi terlepas peluang itu. Kekal betul-betul di belakangnya dengan lampu hadapannya menyala. Dia menunggu lalu lintas menjadi perlahan sedikit. Kemudian dia menekan minyak, membelok ke bulatan, dan meneruskan perjalanan di A1. Akhirnya, dia bebas daripadanya. Dia baru sahaja mula berehat dan teringatkan Sophie, yang sentiasa berjaga supaya dia boleh membacakan untuknya. Apabila tiba-tiba 2 lampu hadapan yang terang muncul melalui tingkap belakangnya, cahayanya menyilaukannya lagi, lebih dekat daripada sebelumnya. Dia memperlahankan kenderaan,
begitu juga dengan pemandunya. Kemudian dia memecut laju, begitu juga dengan pemandunya. Dia cuba memikirkan apa yang perlu dilakukan seterusnya, sambil melambai-lambaikan tangan kepada pemandu yang lalu lalang, tetapi mereka tetap tidak peduli dengan keadaannya. Dia cuba memikirkan cara lain untuk menarik perhatian seseorang. Dan kemudian teringat bahawa ketika dia menyertai lembaga pengarah syarikat itu, dia telah ditawarkan telefon di dalam kereta. Tetapi Diana memutuskan untuk menunggu sehingga penyelenggaraan berjadual seterusnya, iaitu 2 minggu yang lalu. Dia mengusap dahinya dengan tangannya, mengelap beberapa titis peluh, berfikir sejenak, dan kemudian memasuki lorong laju. Sebuah truk membelok tajam di belakangnya. Berada begitu dekat dengan bampar belakangnya, sehingga dia takut sentuhan brek yang sedikit pun boleh menyebabkan kemalangan serius. Diana memecut ke 90, tetapi truk itu tidak berundur. Dia menekan pedal minyak dengan lebih kuat, mencapai 100, tetapi tetap dekat. Diana menghidupkan lampu isyarat tinggi, lampu kecemasan, dan membunyikan hon kepada sesiapa sahaja yang berani menghalangnya. Dia hanya berharap polis akan melihatnya, memberi isyarat untuk lorong kecemasan, dan mengeluarkan saman laju kepadanya. Buat pertama kalinya sejak membeli Audi besarnya, dia memandu pada kelajuan 110 mil per jam, dan dia tahu dia lebih suka mendapat saman daripada melanggar seorang pemuda yang melulu. Tetapi van hitam itu tidak berputus asa. Tiba-tiba, dia membelok kembali ke lorong tengah dan mengangkat kakinya dari pedal minyak. Van itu kini memandu selari dengannya, membolehkannya melihat sekilas pemandu itu. Dia memakai jaket kulit hitam dan menunjuk ke arahnya dengan mengancam. Dia mengangkat penumbuknya dan memecut pergi. Tetapi dia hanya membelok di belakangnya seperti pelari pecut Olimpik yang bertekad untuk menghentikan pesaingnya. Kemudian dia teringat sesuatu, dan untuk kali kedua malam itu, dia berasa mual. Ya Tuhan, dia menjerit ketakutan. Kenangan jenayah yang berlaku di jalan yang sama beberapa bulan sebelumnya kembali muncul. Seorang wanita telah dirogol, kemudian ditikam hingga mati dengan pisau bergerigi dan dibuang ke dalam parit. Selama berminggu-minggu, papan tanda tergantung di sepanjang A1 yang meminta pemandu menghubungi nombor jika mereka mempunyai sebarang maklumat yang boleh membantu polis dalam siasatan mereka. Kini papan tanda itu telah tiada, tetapi polis masih mencari pembunuh itu. Diana menggigil, teringat amaran kepada semua pemandu wanita, berhati-hati berhenti di lebuh raya. Beberapa saat kemudian, dia ternampak papan tanda jalan yang biasa.
Dia sampai di situ lebih cepat daripada yang dijangkakan. 3 batu jauhnya. Dia perlu keluar dari lebuh raya dan berhenti di bahu jalan menuju ke ladang. Dia berdoa agar lelaki berjaket hitam itu kekal di lebuh raya A1 jika dia membelok seperti biasa, supaya dia akhirnya dapat menyingkirkannya. Diana memutuskan sudah tiba masanya untuk menyuruhnya memecut. Dia kembali ke lorong laju dan menekan pedal minyak untuk kali kedua. Dia memecut ke 100 mil per jam dan memecut melepasi papan tanda yang menunjukkan 2 batu ke bahu jalan. Badannya kini dipenuhi peluh dan speedometer menunjukkan 110 mil per jam. Dia melirik ke cermin pandang belakang, tetapi lelaki itu masih berada betul-betul di belakangnya. Dia memerlukan masa yang tepat jika dia mahu rancangannya berjaya. Dengan hanya 1 batu lagi, dia mula melirik ke kiri untuk memastikan dia telah melakukan semuanya dengan betul. Dia tidak lagi perlu melihat cermin untuk mengetahui lelaki itu akan sentiasa ada di sana. Dia ternampak papan tanda jalan seterusnya dengan 3 garisan putih berpenjuru, memberi amaran kepadanya untuk kekal di lorong dalam jika dia hendak keluar dari lebuh raya di simpang seterusnya. Dia kekal di lorong luar pada kelajuan 160 km/j. Sehingga dia melihat celah yang cukup besar untuk menyumbat. 2 garisan putih muncul di tepi jalan. Dan Diana menyedari dia hanya mempunyai 1 peluang untuk melarikan diri. Selepas melepasi papan tanda dengan 1 garisan putih, dia membelok tajam ke lorong yang datang pada kelajuan 140 km/j. Menyebabkan kereta di lorong dalam dan tengah berhenti dan menjerit dengan marah. Tetapi Diana tidak peduli apa yang mereka fikirkan tentangnya. Kerana kini dia selamat di tepi jalan sementara truk hitam itu memecut laju di A1. Dia ketawa lega. Di sebelah kanannya, dia melihat aliran lalu lintas yang stabil di lebuh raya. Tetapi ketawanya bertukar menjadi jeritan apabila dia melihat sebuah truk hitam tiba-tiba melintasi lebuh raya di hadapan pikap, menariknya ke bahu jalan yang berumput, dan membelok tajam ke atasnya. Dia hampir terpesong dari jalan raya ke dalam parit. Tetapi entah bagaimana berjaya mendapatkan semula keseimbangannya dan mendapati dirinya beberapa meter di belakangnya, lampu hadapannya menyala. Setelah sampai di hujung bahu jalan, Diana membelok ke kiri ke arah ladang, terdesak cuba memikirkan apa yang perlu dilakukan seterusnya. Pekan terdekat terletak kira-kira 12 batu jauhnya di jalan utama, dan ladang itu hanya 7 batu jauhnya, tetapi 5 daripada batu itu berada di jalan desa yang berliku-liku dan gelap. Dia melirik tolok bahan api.
Ia menunjukkan dia semakin hampir, tetapi pastinya terdapat bahan api yang mencukupi di dalam tangki untuk mempertimbangkan kedua-dua pilihan. Dengan kurang daripada 1 batu ke selekoh, dia hanya mempunyai seminit untuk membuat keputusan. Apabila dia berada kira-kira 100 meter dari selekoh, dia memutuskan untuk menuju ke ladang. Walaupun jalan raya gelap, dia memahaminya dengan baik dan pasti bahawa orang yang memandu di belakangnya tidak mengetahuinya. Seminit berlalu. Diana menekan brek dan tiba-tiba membelok ke jalan tanah, hanya digelapkan oleh cahaya bulan. Dia menghentakkan tangannya pada stering. Adakah dia telah melakukan kesilapan? Dia mengerling ke cermin pandang belakang. Adakah lelaki itu berhenti mengejarnya? Sudah tentu tidak. Bahagian belakang Land Rover muncul di hadapannya. Diana memperlahankan kenderaannya, menjangkakan selekoh yang biasa di mana jalan raya sedikit melebar. Menahan nafasnya, dia beralih ke gear ketiga dan memotong Land Rover itu. Adakah perlanggaran secara berdepan lebih baik daripada perlanggaran maut? Dia membelok dan melihat jalan yang jelas di hadapan. Diana menekan pedal minyak sekali lagi, kali ini berjaya mencapai 70. Mungkin juga 100 meter pada pengejarnya, tetapi ia hanya seketika. Dua lampu hadapan yang sama berada dekat dengannya sekali lagi. Dengan setiap selekoh, Diana berjaya menambah sedikit masa. Truk itu membelok, berpaut secara tidak wajar pada jalan raya, tetapi dia tidak dapat memperlahankan kenderaan selama lebih daripada beberapa saat. Dia mengerling odometer. Jarak dari permulaan jalan sisi ke ladang itu kira-kira 5 batu, dan sekarang dia pasti telah menempuh perjalanan kira-kira 2 batu. Dia memerhatikan odometer setiap 10 batu. Takut truk itu akan memotongnya dan menyebabkan dia terbabas ke dalam parit. Dia terus memandu dengan teguh ke tengah jalan. Sebatu lagi berlalu, dan truk itu masih memandu betul-betul di sebelahnya. Kemudian dia melihat sebuah kereta menghampiri. Lampu hadapannya berkelip-kelip dan hornnya berbunyi nyaring. Kereta yang satu lagi bertindak balas dengan sama. Memaksanya memperlahankan kenderaan dan melanggar pokok-pokok ketika mereka memotong satu sama lain. Dia melirik odometer sekali lagi. Hanya tinggal 2 batu lagi. Diana memperlahankan kenderaan dan memecut laju di setiap selekoh jalan yang biasa, memastikan truk itu tidak mempunyai ruang yang cukup untuk mengejar. Dia cuba fokus pada apa yang akan dilakukannya sebaik sahaja rumah ladang itu kelihatan. Dia menganggarkan laluan masuk ke rumah itu kira-kira setengah batu panjangnya. Ia penuh dengan lubang dan bonggol, dan Daniel sering berkata dia tidak mampu membaikinya.
tetapi sekurang-kurangnya ia cukup lebar untuk sebuah kereta. Pintu masuk biasanya dibiarkan terbuka untuknya, walaupun Daniel terlupa beberapa kali, memaksanya keluar dan membukanya sendiri. Dia memutuskan dia tidak boleh mengambil risiko malam ini. Jika pintu pagar itu berkunci, dia perlu memandu ke bandar seterusnya atau ke balai polis tempatan, jika dia dapat menemuinya. Dia melirik tolok bahan api sekali lagi. Jarumnya menyentuh garisan merah. "Ya Tuhan," katanya, menyedari dia mungkin tidak akan mempunyai bahan api yang mencukupi untuk sampai ke bandar. Apa yang dia mampu lakukan hanyalah berdoa agar Daniel akan ingat dan membiarkan pintu pagar itu terbuka. Dia membelok di selekoh seterusnya dan memecut. Tetapi mendapati dirinya hanya beberapa ela di belakangnya sekali lagi, dan tahu dia akan kembali mengejarnya dalam beberapa saat. Dan begitulah keadaannya. Untuk beberapa ratus ela berikutnya, jarak mereka hanya beberapa kaki, begitu dekat sehingga dia pasti dia akan melanggar bahagian belakang keretanya. Dia tidak berani menekan brek jika mereka berlanggar di jalan ini. Jauh dari sebarang bantuan, dia tidak akan mempunyai harapan untuk melarikan diri darinya. Dia melirik odometer. Dia mempunyai satu batu lagi untuk pergi. Pintu pagar mesti terbuka, dia berdoa. Ia mesti terbuka. Semasa dia membelok di selekoh seterusnya, sebuah rumah ladang muncul di kejauhan. Dia hampir menjerit lega apabila dia melihat lampu di ruangan bawah tanah. Syukur kepada Tuhan, dia menangis, kemudian teringat pintu pagar itu sekali lagi dan menukar doanya kepada, "Tolong, Tuhan. Bukalah ia." Dia tahu apa yang perlu dilakukan semasa dia membelok di selekoh terakhir. Dia terus berdoa. Biarkan ia terbuka sekali sahaja. Dia membelok di selekoh terakhir. Dan betul-betul di belakangnya terdapat sebuah truk hitam. "Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan." Kemudian dia ternampak pintu gerbang itu. Ia terbuka. Pakaiannya basah kuyup dengan peluh. Dia memperlahankan kenderaan, beralih ke gear kedua, dan memasuki laluan masuk yang berliku-liku. Melanggar sisi pintu pagar di sebelah kanan sambil memecut laju ke arah rumah. Truk itu masih berada di situ. Hanya beberapa inci jauhnya, ketika dia meratakan kereta. Diana terus membunyikan hon ketika kereta itu melantun dan bergegar di atas bonggol dan lubang jalan. Kawanan burung gagak yang terkejut muncul dari dahan-dahan yang tergantung. Berkokok dan berpusing-pusing. Diana mula menjerit, "Daniel! Daniel!" Kira-kira 200 meter jauhnya, lampu beranda menyala. Lampu hadapannya terpantul dari bahagian hadapan rumah.
Tangannya masih memegang horn. Apabila dia berada 100 meter dari rumah, dia melihat Daniel muncul dari pintu depan, tetapi dia mahupun truk itu tidak memperlahankan kenderaan. Apabila dia berada 50 meter jauhnya, dia mula mengedipkan lampu hadapannya ke arah Daniel. Dia melihat kekeliruan dan kebimbangan di wajahnya. Dengan baki 30 ela, Diana menekan brek. Truk berat itu tergelincir di laluan masuk batu kerikil di hadapan rumah dan berhenti di petak bunga betul-betul di bawah tingkap dapur. Dia terdengar bunyi brek di belakangnya. Lelaki berjaket kulit itu tidak dapat bertindak balas dengan cepat kerana dia tidak biasa dengan rupa bumi seperti ini, dan sebaik sahaja rodanya menyentuh batu kerikil, dia mula tergelincir. Truk itu menghentam bahagian belakang keretanya, melambungkannya ke dinding rumah dan memecahkan tingkap dapur. Daniel, ambil pistol itu. Ambil pistol itu. Diana melompat keluar dari kereta. Dia menunjuk ke arah truk di belakangnya. Lelaki itu telah mengekori saya sejauh 20 batu. Lelaki itu keluar dari truk dan mula berjalan dengan tidak menentu ke arah mereka. Diana berlari masuk ke dalam rumah. Daniel mengikutinya dan mengambil senapang patah yang biasanya digunakannya untuk memburu arnab yang bersandar di dinding. Dia keluar untuk berhadapan dengan penceroboh itu, yang telah berhenti di kereta Diana. Daniel menghalakkan senapang ke arahnya, memandang tepat ke matanya. "Jangan bergerak, atau saya akan tembak," katanya dengan tenang. Kemudian dia teringat senapang itu tidak dimuatkan. Diana cepat-cepat meninggalkan rumah, tinggal beberapa meter di belakangnya. "Bukan saya," jerit pemuda berjaket kulit itu ketika Rachel muncul di ambang pintu. "Bukan saya. Apa yang berlaku?" tanyanya dengan cemas. "Hubungi polis," kata Daniel ringkas. Dan isterinya hilang lagi. Di dalam rumah, Daniel melangkah ke arah pemuda yang ketakutan itu, menghalakkan pistol tepat ke dadanya. "Bukan saya. Bukan saya. Dia ada di dalam kereta," jeritnya lagi, sambil menunjuk ke arah Audi itu. Dia cepat-cepat berpaling kepada Diana. "Saya nampak dia masuk ke lorong kecemasan," tambahnya. "Apa lagi yang boleh saya lakukan?" "Awak tak berhenti." Daniel dengan berhati-hati menghampiri pintu belakang kereta dan mengarahkan pemuda itu membukanya perlahan-lahan, masih menghalakkan pistol ke dadanya. Pemuda itu membuka pintu dan segera berundur. Ketiga-tiganya mendongak dan melihat seorang lelaki bercangkung di atas lantai kereta. Dia memegang pisau panjang bergerigi di tangan kanannya. Daniel menurunkan senapangnya, menghalakkannya kepadanya, tetapi tidak berkata apa-apa.
Kemudian mereka terdengar bunyi siren polis yang sayup-sayup di kejauhan.